Du 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 du. Wow. Dah pun sampai dah dekat Soi 55 Thai Kitchen Alam Damai. Ceras. Sawadi. Jom kita pergi makan. Ya, Alhamdulillah, inilah dia hidangan di Soi 55 Thai Kitchen yang terletak di Alam Damai. Ni antara outlet yang terbaru lah. Kalau kita tengok decoration dia memang cantik, luas. Lepas tu ada bilik VIP lagi, sangat selesa. Dan boleh dikatakan Soi 55 Thai Kitchen ni ada lebih daripada 20 cawangan. Oh, hebat. Yang hebatnya lagi, dia punya pak krapau ada lebih daripada 25 jenis. Dan mendapat pengiktirafan dari Malaysia Book of Record. Sebab apa? Terlampau banyak sangat pak krapau kat kedai ni. Okey, jom kita cerita satu persatu. Kita ada kat sini tom yum seafood. Baru pekat ikat melekat. Macam set macam ni sesuai lah makan untuk 2 ke 3 orang. Banyak. Lepas tu ada otak-otak dalam kelapa juga. Yang ni kita ada pak krapau egg wrap. Dibungkus dengan prata, nanti kita makan sekali macam tortilla wrap tu. Ada juga ni dia siakap sting limau dengan garlic. Kita ada juga Thai green curry. Lepas tu ni yang best ni, pak krapau spring roll. Nampak selalu otak-otak tapi dia tak pak krapau dalam popiah. Ada juga kita punya pencuci mulut ataupun pemanis mulut. Kita ada kat sini pulut mangga dan juga red ruby. Jangan lupa kita kalau main dekat kedai-kedai Thailand ni makan nasi siam ni, makan minum yang apa lagi kalau bukan green Thai tea dan juga Thai tea. Itu dia. Tak rasa tu dia punya green Thai tu. Green Thai tea. Green tea dia sedap. Wangi berlemuk. Tapi saya tak mau makan nasi dulu. Kita nak layan dia punya wrap ni dulu. Sebab apa? Dia nampak menyelerakan lah. Macam kita punya appetizer lah juga kan. Dia boleh jadi macam kita punya pembuka selera lah juga. Nampak tu. Kita boleh letak telur sikit kat situ. Cara nak makan tu. Lepas tu letak pak krapau sikit. Nampak pak krapau. Saya lama tak makan pak krapau. Duduk makan dekat tu. Dekat Pantai Dalam. Ada satu tempat tu. Ini ada influencer lain boleh makan kau. Kita tumpah mereka punya populariti lah. Mereka anak-anak muda masih baru dan juga tengah top. Ni kita gulung dia macam tu kan. Kalau nak cicah pun boleh kau. Saya rasa gulung macam tu lah. Tak rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasa? Pak krapau kan. Dia punya roti dia ni tanpa perata dia sedap. Lepas tu ditambahkan dengan pak krapau dalam tu. Pak krapau ayam Mula tadi saya tengok ada banyak cili dalam tu. Ni ada pedas kan. Rupanya tidak keterlaluan lah. Sebab restoran macam ni dia sesuaikan dengan rasa semua peringkat umur. Kalau dia buat terlampau pedas sangat, mungkin ada anak-anak kita yang tak makan pedas. So tak boleh nak makan dia. Bagus. Ni dia punya appetizer juga. Macam pak krapau yang digulungkan dengan kulit popiah. Okey, kalau tadi kita dah layan dia punya dia punya pak krapau wrap. Dia dibalut ada dalam telur sikit dan juga inti pak krapau ayam. Dan ni kita nak cuba dia punya tom yum tu berasap lah ni. Asap tu dia ni bau betul hebat ni apa. Kan saya pun agak terkejut lah sebab sebelum ni saya duk tengok dalam TikTok ramai orang duk main makan kedai ni, tapi lain kali
saya pun tertarik lah untuk main cuba juga. Mereka kata tom yum kat sini lain macam, hampa kena rasa tom yum dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya cerita pasal tom yum ni. Last saya makan tom yum macam ni dekat Phuket. Tom yum dia betul-betul yang belah Thailand tu, dia tak rasa macam tom yum yang jual kat Malaysia ni. Kat Malaysia ni dia order dengan tekak rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni dia kena ada masam, masin, manis, pedas. Lepas tu kena ada pahit-pahit sikit. Kalau di betul-betul Thailand ni ada tom yum dia agak manis sikit. Dan ni memang betul tom yum Thailand ni. Kan? Weh lama. Tahun tu tahun 2015 ke 16 saya makan tom yum macam ni. Betul-betul dekat pulau Phuket tu memang manis lah. Dia bukan manis macam manis-manis lemak dia, sedap. Sebab kalau betul-betul tom yum kan, yang kat Thailand, memang orang Malaysia dia kadang-kadang dia rasa tak suka sangat sebab dia lah takut pedas sangat ke, takut manis sangat ke. Tapi yang ni ngam, balance. Dia manis-manis udang lah orang tahu. Faham? Lama tak buka, tak kupas udang dengan apa ni, dengan garpu saja cari pasal ni mana. Tak udang ni melambung apa air melambung. Dulu masa duduk cinta dengan girlfriend tau, aku kupas kat dia. Dia makan udang banyak bang, 5-6 ekor udang. Itu pinggan dia, aku duk kupas aku ni. Dapat gaji, dapat orang tak dapat gaji. Betul, manis udang. Sebab kalau seafood punya tom yum dia agak manis sikit kan. Kalau tom yum daging dia rasa dia mungkin lain sikit. Yang ni memang seafood penuh, nampak tu. Udang saja tu banyak mana tu. Udang saja tu. Banyak udang. Jangan lupa kita ada ikan dan juga Thai green curry Saya nak cuba dia punya Thai green curry tu sebab ni pun cerita pasal pergi kat Phuket jugalah. Sebab Thailand paling jauh pergi kat Phuket dah. Kami makan Thai green curry. Sedap. Lepas tu mahal kat sana. Dia ada apa? Thai punya green curry ayam. Tak silap saya kat sana saya makan. Dan dia ada juga letak sedikit terung dalam tu. Kalau tak pernah makan, nanti orang ingat ni masak lemak apa yang warna-warna ceroi sangat. Ni bukan masak lemak. Ni Thai green curry. Tak rasa demi ayam tu. Okey. Nak rasa dia punya tu. Lagi sedap daripada yang dekat Phuket tu. Bukan. Sampai Malaysia, dia kena order sikit naknya makanan Thai ni. Supaya rakyat Malaysia ni kan, rakyat Malaysia ni banyak makan makanan berempah, kadang-kadang rasa yang kuat. Kalau yang betul-betul Thai green curry kat sana, dia rasa macam agak plain sikit. Rasa macam kokoh lodeh duk makan dengan lontong je kadang-kadang kan. Ni dia lain sikit. Dia ada dia punya bau-bau herba dia juga. Kalau cerita pasal Thai green curry ni, susah nak buat memang. Kita kena pakai dia punya banyak benda dia kisang untuk jadikan dia punya kuah yang sedap macam ni. Dia buat pekat, ikat, melekat elok. Nampak kuah dia tu. Ikat, pekat, melekat elok. Dia tak pedas pun. Kalau masak lemak Negeri Sembilan tu pedas. Yang ni dia tak pedas. Saya pernah tengok. Nak buat ni bukan mudah. Dia kisang belacan, dia kisang kulit, dia parut kulit limau apa? Kulit limau nipis, kulit limau purut dalam tu. Banyak cerita dah, tapi lah ni dah senang dah beli paste lah. Tapi kalau nak senang lagi, main makan kat Soi 55 ni yang terletak di Alam Damai. Saya jarang main kedai Thai, saya order apa ni, steam line fish ni. Sebab apa? Kalau tak kena, dia hanyak tahu tak? Kalau tak kena kedai, dia tak kena dia punya cara masak, dia hanyak. Dia hanyir tu, lepas tu dia punya rasa dia akan jadi out sikit. Wow. Baik. Terasa dia punya apa tu, bawang putih dia, terasa dia punya apa limau nipis tu. Kuah dia sangat sedap. Macam okey. Berbalik cerita kita pernah pergi Thailand tu. Selain daripada Phuket yang pernah pergi tu, dekat Koh Lipe, atas sikit pada Langkawi, bukan Kuala Lipe, Koh Lipe Island. Dia punya
sotong steam ataupun sotong bakar dimakan dengan kuah macam ni. Sedap. Kena. Kita nak rasa dia punya apa? Isi ikan dia. Weh, tak bau weh. Dia punya bau sekak ikan sekak satu kali ada bau kan. Rasa macam mana kan abang lama. Isi ikan dah elok, di steam dengan sangat baik. Kenyal-kenyal tu ada lagi. Bau ikan, bau hanyak tu tak ada. Teknik dia tu ada, pandai. Dan kita nak tengok dia punya otak-otak pula. Ada apa otak-otak dalam ni? Kalau otak-otak tu macam isi ikan lah semua kan. Okay lah ni. Ni buat makan dengan nasi dengan apa ni? First time ni kita tengok ni. Kan? Oh, dia wangi lah. Dia bau lemak-lemak sikit macam bau macam rendang-rendang pun tak. Signature otak-otak. Nak kata masak lemak pun bukan, nak kata otak-otak macam kita duk makan kat Malaysia pun bukan. Nak kata dia kena tapi sedap. Nak macam kuih, tak kuih sikit tu. Tapi bau dia seakan-akan rendang lah. Baik lah. Kata kalau kita main 2 ke 3 orang memang sangat sesuai untuk order set macam ni. Nampak? Puas hati main makan macam ni. Siapa yang duk pergi Hat Nyai, lepas tu duk pergi mana Danok kan? Duk naik pergi Pattaya. Satu lagi apa tu? Yang pantai yang panjang-panjang tu duk pergi tu. Bukan Dangan Bay. Dangan Bay tu Johor. Mungkin apa akan dapat lah makanan Thailand. Kadang-kadang ada yang murah, ada yang sedap. Tapi di Soi 55 ni, yang terletak di Alan Damai ni, kat KL ni, bagi saya macam cara duduk kat Thailand dah. Daripada saya mengembara dulu, saya pergi backpackers pergi Thailand, dapat rasa makanan yang sama dekat sini juga. Dekat sana. Dan rasa dia sama di Soi 55 Thai Kitchen ni. Baik. Macam saya cakap tadi, kita ada ni dia. Pak Krapau Spring Roll. Ni pun salah satu orang kata appetizer pembuka selera, kena cuba. Tak ada sos lah. Cicah sos sedap ni. Pandai tu ya. Pak Krapau ni naknya makanan yang paling simple lah. Tapi kena cara makan dia, kena cara dia masak. Memang jadi. Alhamdulillah. Rasanya makanan di Soi 55 Thai Kitchen ni untuk saya dengan suasana yang macam ni berbaloi dah. Kita nak bawa family ke, nak bawa kawan-kawan ke, nak bawa saudara mara ke, ada juga bilik VIP kat sana tu. Boleh kita duduk berkongsi, sambil-sambil orang kata lah duduk private room tu, boleh lah sembang-sembang secret-secret sikit kan. Mana tahu perempuan yang nak gelak yang sikit-sikit nak gosip lah, boleh lah. Kalau lelaki-lelaki ni lepak mana, nak bawa lepak kat luar, tak apa kan. Untuk Red Ruby ni dia ada dia punya dessert, ada nangka, ada sagu merah juga esok. Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan pengat nangka tapi dia sejuk. Yang ni tak boleh makan tak tepi. Dia ada cayang ni. Kalau dia tadi dia macam cendol-cendol sikit, sedap lah. Kalau 2 kali suap rasa macam cendol ada tak nangka pula. Sedap, wangi. Lepas tu dia ada lemak-lemak sikit, manis dia tak terlaluan. Okey, cerita pasal dessert macam. Dessert kalau Malaysia punya dessert, dia memang kena manis. Tapi untuk Thai ni dia kurang manis sikit. Saya suka. Dan ayak ataupun Thai punya minuman memang manis kadang-kadang. Contoh dia macam ni dia, Thai tea. Alhamdulillah, tak berapa manis sangat. Kalau manis nanti potong kaki. Dan di Soi 55
Thai Kitchen ni ada juga dessert macam pulut mangga 25. Siapa tak tahu siapa dia pulut ni. Ni kat dekat Krabi ke, dekat Pattaya ke, macam ni dia pun suka lah. Kan. Kat tepi jalan tu ada dia angkat. Jangan cerita. Tu zaman muda-muda. Bukan saya tak tengok, saya tak pi pun. Saya teringat balik je. Saya tak pi pun, saya teringat balik tu. Teringat balik tengok cerita tu. Okey. Ni kita ada dia punya ni santan dia. Dia setengah orang dia akan tuang dekat mangga tu ada. Tuang dekat pulut pun boleh. Ikut apa nak tuang kat mana. Saya macam saya tuang dua-dua. Pekat ikat melekat. Apa dia? Simpan sikit. Nak rasa dia punya pulut Thai ni. Pulut Thai pula. Pulut mangga. Sebab kalau pulut Thai dia jadi makanan berat juga. Dia makan dengan ayam. Alhamdulillah kenyang. Sebelum makan dessert dah kenyang dah. Dan nak rasa yang warna biru tu dan letak juga atas tu apa dia. Kita rasa tu. Ui. Ni betul punya pulut Thai. Lemak manis-manis masam mangga tu dicampur dengan santan yang berlemak tu kan jadi. Saya kalau pulut durian mungkin sorry sikit kan. Tapi kalau pulut mangga ni memang saya jalan non-stop ni. Sebab apa? Dia tak muak sangat. Kalau pulut durian ni mungkin dia muak sikit kan. Kalau yang mangga ni dia macam fresh. Sebab apa? Mangga dia ada masam-masam manis dia tu. Untuk pengetahuan semua, Soi 55 Thai Kitchen ni pun ada di Hat Nyai juga. No wonder lah kalau dia punya makanan Thai di sini memang sama seakan-akan di Thailand, betul? Ni nak beritahu sikit, dia ada CJ halal di Central Kitchen dia. Jangan apa kata tak halal pula. Sebab apa? Dia dah dapat dah dia punya CJ halal untuk Central Kitchen. So kalau dia dah produce makanan kat sana, hantar kat sini, insya-Allah halal. Mana yang tadi tu tunjuk mai sikit. Sat game pun tak percaya, apa kata aku gebang. Dah sebab orang tua-tua buat food review depa tak mau percaya kan. Orang muda pun mau percaya. Kan tu dia tu. Tu dah. Tu Malaysia Book of Record ada lebih daripada 25 jenis pak kerapau. Yang tadi saya dah makan je ada 2 jenis dah. Tu Ipro yang saya makan tak tahu yang macam mana pula kan. Okey. Memang banyak. Itu dia. Ni dia. Tu. Banyak mati apa. Okey. Dan itu saja. Terima kasih kepada Soi 55 Thai Kitchen di Alam Damai Ceras KL ni. Siapa yang berminat nak makan makanan Thai yang sama macam Thailand, selalu pondok pi ride kan, bawa markah pergi sana kan, sewa skuter, buang duit apa semua, baik mau makan kat sini. Tak payah sewa skuter, tak payah beli flight tiket, tak payah nak ride ramai-ramai sangat. Kadang-kadang orang kata bahaya juga ride-ride ni, takut isteri cemburu. Bawa isteri makan kat sini. Baik, kita jumpa lagi no. Alhamdulillah, makanan di Soi 55 Thai Kitchen Alam Damai Ceras ni memang sedap. Rasa macam dekat Thailand punya makanan. Tunggu apa lagi? Jemput datang ramai-ramai. Kita jumpa lagi. Sawadee.